Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ia. Kali ini Cik Ia ingin kongsi cara untuk tukar duit raya menggunakan aplikasi BINB Mobile di Bank Islam. Tapi sebelum tu boleh subscribe channel Cik Ia sebagai sokongan. Okey, untuk makluman semua, kini Bank Islam membolehkan pengguna menempah pertukaran duit raya melalui aplikasi BINB Mobile bermula 10 Mac ini. Kemudahan ini mengelakkan bersesak beratur di kaunter Bank Islam dan kehabisan stok pertukaran duit raya. Okey, cara-caranya, mula-mula kita buka dulu aplikasi BINB Mobile. Kemudian di paparan utama BINB Mobile ni, kita perlu scroll ke bawah. Dan kita akan jumpa poster macam ni. Jom tukar duit raya. So, kita klik dekat sini. Kemudian akan keluar paparan jom tukar duit raya ni. Dekat sini diberitahu ada 3 step untuk kita tukar duit raya. Step pertama ni kita perlu isi borang dahulu. Step kedua tunggu pengesahan. Dan step yang ketiga kita ambil duit di cawangan yang kita mohon. Okey, untuk kita tukar duit raya ni mula-mula kita klik start. Seterusnya kita dibawa ke paparan ini. So dekat sini kita perlu lengkapkan semua maklumat yang diminta. Seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan juga alamat email. Jika dah siap isi semua, kita klik dekat next. Seterusnya di paparan ini kita perlu pilih cawangan untuk kita ambil duit raya tersebut. So kita klik di sini, kemudian kita pilih negeri. Dan kita klik di sini untuk kita pilih cawangan. Lepas dah siap pilih, kita klik next. Seterusnya, kita dibawa ke paparan ini. So, dekat sini kita perlu pilih jumlah duit raya mana yang kita nak tukar. Ada RM1, RM5, RM10, RM20, RM50 dan juga RM100. So, kita klik dekat tepi ni untuk kita tambah jumlah yang kita nak. Bila dah siap, kita klik next. Seterusnya akan keluar paparan confirmation ini. So dekat sini kita perlu semak semua maklumat yang dipaparkan adalah betul. Jika dah betul, kita klik confirm dan submit. Seterusnya akan keluar status macam ni. Your duit raya booking is being processed. Please check your email for the booking confirmation. Our team will be contact you within 5 days. So, kita buka email kita dan ia akan keluar macam ni. Ini menunjukkan kita dah pun berjaya membuat tempahan. Mudah kan? Itu sahaja perkongsian Cik Ia kali ini. Jumpa lagi next video. Bye.